Ya, saya setuju apa yang Tuan katakan. Saya sangat setuju apa Tuan katakan. Tidak menyokong PAS, kita masih Islam. Tidak menyokong UMNO, kita masih Melayu. Ya, betul. Tetapi saya ingin tambah. Jap. Aku nak tanya sikit. Dalam PH ni, tak ada orang Melayu ke? Tak ada orang Islam ke? Habis tu, dalam PN atau BN pula, tak ada langsung bangsa lain. Semua Melayu, semua Islam. Inilah masalah bila politik sentimen dimainkan. Ada pihak cuba bagi gambaran seolah-olah Melayu dan Islam ini hanya milik satu parti sahaja. Padahal kalau kita tengok hari ini, Kerajaan Madani bukan duduk diam pun. PMX turun ke Majlis Agama. PMX bantu institusi Islam. PMX beri perhatian kepada sekolah-sekolah tahfiz. PMX bantu kebajikan umat Islam. Jadi jangan buat cerita seolah-olah Islam terabai hanya sebab parti yang kamu sokong bukan kerajaan. Yang rakyat kena faham, menjaga Islam bukan dengan jerit slogan semata-mata. Menjaga Melayu bukan dengan takut-takutkan rakyat setiap kali pilihan raya. Kalau betul nak perjuangkan Melayu ataupun Islam, tunjuk dengan hasil kerja. Tunjuk dengan dasar. Tunjuk dengan bantuan sebenar kepada rakyat. Bukan bila nak pilihan raya, baru Melayu Islam dijadikan modal politik. Sebab Melayu dan Islam bukan milik eksklusif mana-mana parti. Malaysia ni negara berbilang kaum. Dalam setiap gabungan politik pun ada Melayu, Cina, India, Sabah Sarawak, Muslim dan bukan Muslim. Jadi jangan sempitkan agama dan bangsa hanya pada satu slogan parti. Kalau asyik main politik takut dan pecah belah, yang rugi akhirnya ialah rakyat juga. Kita perlukan politik yang membina negara, bukan politik yang menakut-nakutkan rakyat. Ya, saya setuju apa yang Tuan katakan. Saya sangat setuju apa Tuan katakan. Tidak menyokong PAS, kita masih Islam. Tidak menyokong UMNO, kita masih Melayu. Ya, betul. Tetapi saya ingin tambah. Bersekongkol dengan DAP akan menyebabkan, akan membuka ruang-ruang murtadnya bangsa Melayu pada masa akan datang. Saya ulang. Tetapi bersekongkol dengan DAP akan membuka ruang-ruang murtadnya bangsa-bangsa Melayu pada masa akan datang. Kerana apa? Kerana DAP memperjuangkan liberal. Dan kita, kalau kita belajar dalam agama, kalau kita belajar dalam ikut syariat, tentang ilmu-ilmu akidah, kita tahu bahawasanya kita tidak boleh membantu redha pada perkara-perkara yang membatalkan iman. Sebab itu penting kita belajar hukum hakam dalam ilmu fardu ain, khususnya dalam bab akidah, perkara-perkara yang membatalkan iman. Jadi bersekongkol dengan DAP membuka ruang-ruang untuk bangsa Melayu murtad pada masa akan datang. Sekian, Assalamualaikum.